Assalamualaikum. So hari ni kita nak masak mi goreng. So ada mula-mula ada lada 3, ada cabai ke 3, lepas tu bawang putih 2 ulas, bawang merah separuh. Ini untuk setengah kilo saja. So iris bawang merah, iris bawang putih, cabai tu nak iris juga lepas tu rendam yang 3 jenis tu. Lepas tu fishball aku beli yang paket, aku separuh je lah, lepas tu potong 2 semua fishball tu, rendam tu, pakai guna daging kisar. So ada ayam, so aku iris ayam tu nampak kecil sikit. Ada kalau ada tulang tu buang. Ni untuk anak-anak dengan bapak sekali makan lah, mak sekali. So garam dan kunyit, so aku peram sikit sekejap. So ni mi kuning yang sekilo, so separuh. So letak dalam mangkuk, kemudian letak air panas, rendam sekejap. Lepas tu gaul guna sudu, kalau kebal guna tangan. Tu letak dekat tapis dan godek-godek goncang-goncang supaya bau tu tak terlalu kuat. Nanti korang akan bau. So kemudian korang sediakan kuali, hidupkan api. Kemudian air tu kat situ yang biasa lah. Lepas tu biarkan, lepas tu letak minyak yang secukupnya. Nak banyak mana korang suka lah. So letak tadi. So sebab apa aku goreng dulu? Sebab aku nak dia punya jus. Ni cara aku lah, resipi mi goreng cara saya. Lepas tu benda goreng tu macam kembang kan. Dia yang terang tu dah boleh angkat lah. Kemudian letak daging, dah garing-garing sikit tu, dah angkat lah. Kemudian dah angkat. Dah 3 jenis. Lepas tu last kali aku goreng ayam. Lah ambil jus dia campur dengan minyak kemudian ni sambal lagi dah blend. So korang nak perlahan korang letak, kacau-kacau sampai pecah minyak. Kemudian aku letak air asam sikit, jadi ada masam-masam sikit, jadi memang power. So dah pecah minyak, korang nak kurangkan minyak ke nak sikit ke, so korang letak kicap. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu hitam. Lepas tu aku pakai sos chili live. Kacau-kacau sekejap. Lepas tu letak mi goreng, mi kuning tu. Kemudian letak yang bahan tadi yang dah goreng, letak balik. Dan 2 biji telur ya. 2 biji telur saja untuk setengah kilo mi kuning. Kemudian pecahkan ke dalam kuali yang tersedia. Kemudian pecahkan. So kulit tu aku tak buang terus ke sampah, so aku simpan untuk baja pokok-pokok. So aku kacau. So cara aku kacau macam ni. So aku kacau ni sebab apa? Nanti kalau kacau dari atas tap macam burger apa tu, nanti semuanya putus-putus, jadi pendek-pendek lah. So aku letak kicap lagi untuk nampakkan hitam sikit lagi. So api ni korang boleh besar sikit lah. Kalau korang nak basah dah boleh angkat, kalau nak kering korang gaul lagi. Lupa nak beritahu, so korang kalau ada sayur tambah sayur, kalau ada udang boleh tambah udang, sotong dan sebagainya. So benda ni simple, jangan diremehkan. Selamat menjamu selera.
Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Benda simple, jangan diremehkan.